Kutipan paling banyak cuci kereta. Itulah saya baru nak cerita ni. Satu hari tu hujan. Okay. Alamak, tak boleh cik makan lah. Tapi kan pasal kereta kan akan masuk bawah tu. Saya macam flyover tu kira bumbung saya kan. So yang kat luar tak boleh. Yang dalam tu semua okey. Ada satu kereta. Kereta ni besar. Lepas tu dia keluar satu family tu. Dia macam uncle-uncle lah. Dia dengan bini dia. Lepas tu dia ada 2 orang anak kan, lelaki perempuan. Comel, duduk comel. Tapi dia bukan orang Melayu. Saya rasa dia macam dia orang Serani lah. Lepas tu saya bercakap dengan dia. Okay sir, no worries sir, I'll take good care. Dia tengok saya kan. Dia diam, dia tak cakap apa pun. So bila dia dah habis makan kan, saya dah lap kereta dia, kasi kering apa, dah cantik dah. Dia keluar je balik, dia cakap dia sembang dengan saya. Dia cakap, what are you doing here? Dia cakap, why sir? Dia cakap, you can speak good English. Why don't you go for further studies? Okay. I'm not interested sir. This is how I survive. Kan. Lepas tu dia keluar wallet dia. Dia keluar duit RM50. Besar. Alamak. Besar. Aku ingat dia nak minta duit balance. Lepas tu dia cakap, this is for you, get something to eat, and I don't want to see you anymore here. Because I know you are smart, you're brilliant, you have a future.